Kena pegang spool semua tu. Oi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang support channel kecil aku ni. So kali ni guys aku dan sahabat-sahabat caster kita orang ada trik hari ni, trik mancing sangkap sungai udang. So apa yang aku boleh cakap, trik kali ni memang gasak sebab sangkap ada yang pecah. So korang tontonlah sampai habis, memang padu. Memang terbaik trik kali ni. Selamat menonton kepada semua, harap korang enjoy lah. Actually video ni aku akan buat part 1 dan part 2 sebab video ni agak panjang kan, sebab kita akan strike banyak. So korang tonton lah nanti part 1 part 2. Ok, selamat menonton semua. Terima kasih, tonton sampai habis guys. Macam biasa lah guys, boat kalau parking mesti selalu take off ayam gasak dulu kan. Selalu take off gasak dulu. Jadi kali ni baca. Terikan yang pertama tadi tu sangkut tali kat bawah. And tiba-tiba ada pula strike. Kalau nak balas angkat lah. Kedua juga daripada tekong. Kita orang dah bela-bela kan. Banyak pula ikan di belakang. Masih duduk lepak tu lah. Sorry lah. Makan lagi. Bila strike yang seterusnya ni guys, hati pun mula hitam tu. Apa pasal kat belakang tu je dia attack. Apa pasal kat depan ni tak ada ke? Tapi time ni kita orang pun masih tak tahu lagi lah, kata sangkap pecah tu. Boleh lagi. Jangan angkat ni. Jangan duk cerita kat depan ni. Buat tahu dulu. Jangan duk cerita kat depan. Tak nak ambil ikan lu. Jangan tiba kepala kawan. Kau tengok tutup kepala kita. Dia sambil-sambil wah. Kau duk iya. Jahanam. Malah penuh polisteri ni. Lagi strike. Tapi lucu dah ni. Tapi dah rasa lain macam lah sebab saiz yang tarik tu lebih kurang, jadi dah rasa dah ni memang sangkap pecah tak ada ni. apa. Oh betul tali. Punyok ji. Dah tekong strike lagi.
Kerap sungguh dia strike kat belakang tu. Tapi itulah, dia drift masuk sampai ke tengah. Memang cangkang tengah tu yang pecah. Waktu lah aku tu. Aku dah kena tell. Kata kat aku lah. 2 kali dah aku. So time ni rasanya dia orang pun dah dapat trace. Kata sangkang tu pecah. Dia orang dah start keluar lah tu. Mana yang pecah-pecah tu dia orang ikat-ikat dah tu. Tapi tu lah ikat pun dah keluar lah tu. Kiranya time ni rezeki kami jugalah, sebab kami yang sampai dekat sini kan kira orang kira buat first yang sampai boleh tak ada lagi time ni. Kita orang jaga sini memang kutik dulu lah. Tengok abang si tak cukup dengan rot koyan tukang puih kera tu boleh hentam. Tarik sekap macam tu lah. Oh dia Mau naik masa. Ya, strike lagi. Oh gila dah Asro pula. Oh faham. Oh kamera aku seorang, so aku jadi juru kamera dulu time ni kan. Aku ambil video orang dulu. Ikan tak main kat aku ke time ni. Time ni aku duk rasa macam ikan tak main dah kat aku. Jam aku lagi kat belakang tu. Mau hagit nanti kalau time balik, kalau aku tak strike langsung ni. Nampak abang si dah macam buka tai chi dah. Tarik sekap. Wah gemar. banyak sungguh. Yes, akhirnya giliran aku pula. Celah kayu tadi. Aduh, sangkut kat pula. Dekat celah kayu. Aduh, pelekat je lah tu tu. Tak bagi dia tarik. Dia duduk luar. Ya. Duduk celah tu. Oh. Meh. Allah. Walaupun putus guys, tapi aku rasa okey juga sebab dah ada ikan tarik kan. Nanya kalau langsung tak kena tarik kan. Duduk. Red nak pergi. Jaga pedai tu. Aduh, nak naik atas ambil gambar tu ni. Allah. Pelan-pelan. Buat. Alhamdulillah. Tak rakam pun. Hah? Hantar diri tadi rakam dah ni. Tak. Bila kita orang strike bertubi-tubi ni, jadi ada mata-mata yang nampak kan. Biasalah kocakkan kocakkan ayam tu mesti tahu strike kan. Dan adalah satu boot. Ada satu boot sudah sampai.
Oh, beladung ah. Ada. Ini cuba ke beladung. Wow, balas. Gila lucu dia sama Ali. Woi. Dia ngantuk, dia suruh angkat tu. Ya. Apa tu? Kepik. Bang ayo kok dia makan. Oh, ikan tu dah banyak pergi kat belakang. Sebut belakang tu pula yang banyak strike. Buat kami dia jarang-jarang sikit. Dia peluk kau macam pesta tu. Ya. Oh, ye. Kalau perasan dekat atas angkap tu ada tu pekerja-pekerja tu yang tengah cek. So dekat diorang berdiri tu rasanya yang pecah tu. Lepas tu lah ikan banyak dekat but belakang. Bagus sekali. Dekat tu dia lubang kecil. Ayah ambil cebok main tu. Cebok ya. Dia kalau dia makan ni kok dia makan moi. Ayam tak makan, aku tak makan. Oh, balas. Ada. Wah, ni satu bos. Bos. Ikan. Ada. Punya. Dia okey juga lah kan. Dia ikan makan kat orang belakang kan. At least aku boleh juga lah record. Kalau makan dekat aku, tapi aku tak boleh record kat belakang. Strike 2 sekali weh. Padu. Ni bok ni tu. Ni aku. Mana? Mana, sok. Oh, jangan. Ui, kali dah lekat tu. Tak apa, bagi lah. Oi, rumah tengah tak tuk dulu. Ayam dia ada apa ni? Buang pi. Buang pi. Hijau tadi hijau tak? Buang kat mulut ikan ni. Oi. Boleh tak tadi ni hijau abang? Tu no. Duk. Ni ikan bibang di center. Mana? No. Kau tak tambah ayam ni. Oh, punya.
Ikan macam tahu-tahu lah. Kejap belakang, kejap depan. Kena pegang spool semua tu. Oh, jalan duk cakap saya dah putih. Ambil aku punya rokok. Memang mantap lah. Makan di tangan ni mantap lah guys. Record pula boleh. Record cantik kan. Kopi. Dia punya situasi macam ni memang kelengkabut ataupun tengok lah ikan pun tak simpan dalam tu. Dia slow mo sikit lah tu. Tu dia duduk jauh. Lipangan dia atas pun. Dia lah, telan lah. Masing-masing kelengkabut sibuk. Sibuk, betul-betul sibuk. Boleh dekat sikit sangat. Dia ramai udang lagi. Minum jangan lah. Oh, pakai lepok tu. Oh, wah. Sat, bubuk tak? Dia penyok ni. Buat tea tadi kan? Tea tadi. Ya, waktu ni sudah keluar soalan-soalan nak simpan ikan dekat mana. Tu dia dekat lain. Lalu bawa main terik macam ni tu kecil je lah. Tiba-tiba boleh straight sampai macam ni. Mana ikan kau nak letak? Takkan nak riba ikan dalam kereta bawa balik. Jauh weh. Tak pernah dibuat orang. 3 macam lah ni. Weh, ni letak lagi tong bersih. Ha? Tong bersih. Lagi. Mana 3 macam. Alah, 4 macam pun tu bagi lah. Cantik lah. Rasa sayang je. Korang dia main belakang. Kalau kabut ke jangan. Udah habis satu sangkap apa? Orang kat sini main tak tahu. Jadi orang dia bertamu ni. Ni dah longsong tak apa. Selamat Maria. Sudah buka tu. Kau dah tengok dah tau. Kau tengok dah. Bukan ni tengok kau macam betul dia hari. Waktu dalam kelengkabut kita tengah strike ikan ni kan, tiba-tiba ada tekong put yang belakang tu. Entah macam mana dia tengah strike tu. Dia tengah tarik ikan. Entah macam mana dia boleh jatuh dalam laut tu. So korang tengok ni. Nasib baik dah tak ada apa-apa. Oh, kau dia lah. Terkejut kita orang tiba-tiba. Mahal. Siapa dia? Semua selamat. Dia pijak tu terleceh. Terleceh. Tekong ke apa? Tekong. Nak penyok. Dekat dalam penyok. Ini tu. Kiranya aku punya footage ni semua ni yang boleh kata pendek-pendek lah. Sebab aku punya GoPro ni dia masalah. Tak boleh record lama. Kalau aku record lama ni takut dia lost.
dia boleh shutdown sendiri kan, dia ter-off. So aku kena record pendek-pendek, so dapatlah scene-scene yang strike sajalah aku dapat record. Itu pun ada banyak yang miss. Oh, merah kan. So disebabkan video ni terlalu panjang guys, so aku buat 2 part lah. Part 1 and part 2 lebih kurang dalam 20 minit. So setakat ni sajalah untuk part 1. So untuk part 2 korang boleh sambung tengok video yang seterusnya lah. So harap korang enjoy. Terima kasih banyak, and boleh continue untuk part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.